Hai, Assalamualaikum semua. Hari ini saya makan nasi hanya berlaukkan sambal bilis kering yang ranggup, sedap, special sangat. Walaupun simple, hanya berlaukkan sambal bilis. Tapi ini adalah masakan penyelamat. Hujung-hujung kita beraya sampai tak tahu nak makan apa, jadi kita saya lah, kalau saya selalu buat sambal bilis kering, dan boleh simpan lama, dia boleh tahan lama lah, dan boleh makan dengan nasi putih lah, nasi panas, nasi lemak pun boleh. Lepas tu kalau rajin sikit boleh lah masak telur rebus, dan juga ayam bakar. Kita gabungkan sekali, memang sedap ya, mantap. Memang walaupun masakan ni agak simple, tapi kalau kena pada gabungan yang sesuai memang mantap sekali ya, sedap. Dan sehingga bertemu lagi. Cuba ya, cuba masakan yang